Jurang keuntungan yang ketara. Pesara KDBSP sudah untung 57%. Pencarum KDBSP yang telah mengeluarkan sebahagian daripada simpanan KDBSP ke dalam bentuk emas sejak awal 2024 telah merasai keuntungan 8 kali ganda dividen KDBSP. 1 Januari 2024 harga emas bersamaan dengan RM370 per gram. Hari ini harga emas RM582 per gram dengan perbezaan RM212 atau kenaikan sebanyak 57%. Penyimpan emas bukan saja nampak jurang keuntungan yang besar tetapi juga telah mengelakkan nilai simpanan mereka jatuh akibat kenaikan kos sara hidup dan inflasi. Pertama, simpanan emas adalah simpanan duit yang tidak akan digunakan dalam masa sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi buat pesara, pastikan anda alihkan sebahagian simpanan dalam bentuk wang untuk kegunaan harian dalam masa 2 tahun dan selebihnya simpan dalam bentuk emas untuk elakkan dari nilai simpanan anda jatuh. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas atau ingin mengalihkan sebahagian KDBSP anda ke dalam bentuk emas, boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold Design Future with Gold.